Kau kena buat satu episod kan. Kita duduk 4 orang kita berzakarah. Sebab apa? Sebab kita ni yang aku rasa lah. Sebab kita selalu tengok social media lah. Nak tidur tengok. Kita didedahkan dengan benda tu dah. Benda kaya. Benda kaya. Tengok orang naik Lambo, hidup mewah. Mewah, flat duit. Semua orang dunia, semua dunia. Dan sekali sampai satu tahap sekarang ni aku kadang-kadang ada satu fasa macam depression. Dia bukan depression, tapi dia rasa murung. Aku rasa Sebab kita tak cukup. aku rasa Kita tengok orang lain punya highlight story. Aku pun rasa kat aku tak grow macam ni kan. Dorang ni macam mana dorang grow cepat sangat ni? Apa magic dorang pakai ni? Budak-budak tengok pakai GTR kan. Allah Akbar. Kita dah habis Tua dah dia. dah dunia ni kerja tak pakai Lambo, GTR tak pakai. Baby tak boleh bayar lagi. Maybe pun ambil hutang kan. Dah penyai sebenarnya. Tapi bila aku fikir-fikir balik, aku rasa aku macam kuat sangat tengok social media ya. Benar. Kita ada step back rasa nak undur lah benda tu. Kena muzakarah. Boleh. Lamborghini tu, GTR tu semua tu dunia dia, sementara dia. Itu kita akan tinggalkan. Kita kat syurga kita minta je apa dalam fikiran semua Allah bagi. Allah. Kau cakap je kau nak Lambo kau jenis limousine. Panjang 100 meter. Ya, aku nak buat satu episod ni.